Okay, kalau korang tengah cari satu aksesori untuk korang punya iPhone untuk level up korang punya video ataupun content creation, you guys should get a gimbal. Macam aku punya ni, ini adalah Insta360 Flow 2 Pro. Gimbal ni literally a game changer. Percaya je aku, sebab apa yang dia boleh buat dengan korang punya iPhone ni dah macam kamera. So, jom aku cerita apa yang best pasal gimbal ni. Let's get into it. Benda yang aku suka pasal gimbal ni salah satu adalah dia punya fast setup. Lepas tu easy to use and subject tracking dia yang power gila. Yes, korang tak perlukan apa-apa apps sekalipun untuk guna benda ni untuk korang tracking muka korang dengan iPhone korang, sebab dia ada built-in tracking and korang just dock je untuk dapatkan demi tracking dekat iPhone korang. Tapi tak apa, aku akan cerita kemudian pasal demi tracking. Aku nak cerita pasal dia punya overall quality gimbal ni terlebih dahulu. Dari segi design, Flow 2 Pro ni memang compact, lipat yang kecil, senang untuk back travel. Build quality dia pun solid, tak rasa murah langsung. Dia ada built-in tripod kat bawah, built-in selfie stick dan magnetic phone clamp untuk korang guna untuk korang punya iPhone yang ada MagSafe tu. Overall bagi aku, gimbal ni memang sangat mudah nak guna and korang just buka, clamp, shoot terus lah. Memang tak ambil masa sampai 10 saat pun. It's very simple and no brainer nak guna. Even mak aku pun boleh guna. Cuma benda yang aku kena cerita korang kan ada dua jenis clamp. Satu yang jenis melekat, satu lagi jenis magnetic ni. Apa aku boleh kata, kalau korang yang nak pakai magnetic ni memang lagi simple setup korang, dan magnetic ni boleh jadi sebagai korang punya phone stand juga at the same time. So it's kind of nice. Cuma kalau korang yang nak shoot, mungkin nak shoot kereta ataupun benda-benda yang macam ekstrim sikit, lebih baik korang pakai dia punya clamp tangan tu, sebab lebih secure lah kalau nak compare dengan magnetic tu. Magnetic tu silap-silap hari bulan, ketepuk tercabut. Habis berkecai kau punya iPhone 70 Pro Max 2TB beli kat TRX tu. Kan payah dah kan. So it's better to use hand clamp kalau korang yang nak shoot benda ekstrim. Tapi kalau nak easy to use tu, memang yang MagSafe magnetic tu pap sekali ya, settle untuk korang ni. Tak payah fikir banyak sebab dia punya stabilization tu akan handle sendiri semua. So korang tak payah fikir untuk stabilize gimbal, nak buat benda tu, tak ada. Memang point and click. Nak setup dia pun straightforward. Korang just buka dia ni, tolak ke atas, lepas tu masukkan clamp dan settle. Simple gila, tak perlu fikir banyak, easy to use. Even kalau untuk Android sekalipun sama je kat sini. And kalau korang perasan kat sini, dia ada NFC. So fungsi NFC ni adalah untuk korang guna untuk tracking lah. Kalau korang pakai iPhone, korang boleh guna dia punya NFC, tap and then dia akan keluarkan satu notification ni, tekan yes and dia akan auto tracking dengan menggunakan Apple punya dock. Aku tak pasti apa panggil dia. Tak silap aku Apple Docking Station ke apa untuk detect muka. So kalau korang buka mana-mana apps kamera, tak kisahlah korang pakai stock kamera, Final Cut kamera ataupun Blackmagic kamera, dia akan auto tracking ikut muka korang. And surprisingly, memang function gila dah benda ni. Sedar kata korang semua. Memang laju, tracking ni pun tak adalah kata kau boleh pusing lari 360 dia akan kejar kau, tapi surprisingly dia boleh catch up lah dengan apa yang kau bergerak tu. So really nice kalau korang yang nak solo content creation yang tak ada siapa nak jadi kau punya cameraman tu. Gimbal ni ada 3 features yang bagi aku sangat game changing untuk korang semualah. Yang pertama sekali, dia ada 3 axis stabilization. So bila korang buat walking shot, vlogging, travel, smooth dan usable gila. Dia punya stabilization jauh lebih better daripada handheld, tapi janganlah korang expect dia punya movement tu macam kamera gimbal look, but still good enough lah kalau korang compare side by side dengan handheld. Dengan gimbal ni, korang boleh nampak aku lari sekalipun nampak smooth je. Kalau compare dengan dekat iPhone ni, memanglah smooth, tapi bila kau dah berlari goyang-goyang, boleh nampaklah movement yang kau tengah berlari. Yang kedua adalah subject tracking. Macam aku cerita tadi, dia boleh track orang dan dia punya deep track tu memang function gila kat sini. Aku rasa ini adalah benda yang paling function lah kalau korang solo creator macam aku ni. Kalau korang pakai phone lah, macam aku pakai kamera, but still kalau kau tak ada kamera macam tu, ini benda yang bagi aku sangat berguna lah bila korang nak shoot dekat luar masa travel tu. Dan yang ketiga pula ada basic movement shot lah. Disebabkan dia gimbal, dia adalah semua benda macam korang nampak kat sini. Dia punya button semua ni korang boleh buat macam-macam, macam dia punya panning semua tu. Tapi aku akan cerita selebihnya nanti lah. Semua basic gimbal punya features ada dekat gimbal ni. So itu benda yang wajib ada lah. Okay, untuk battery life, mesti korang nak tahu battery life sebab benda ni penting kan. Surprisingly, dia boleh bertahan lama gila. To be precise, dia boleh shoot seharian juga lah kat sini. Tapi to be realistic kat sini lah, korang takkan habis bateri lah bila korang shoot benda ni. Melainkan kau shoot semalam seharian, lepas tu kau shoot lagi sekali hari ni, most likely bateri akan habis lah. Tapi untuk 2 day shoot tu, balik malam mesti kau akan charge kan. So tak masuk akal lah kau tak nak charge kan. Untuk battery life, aku rasa takkan jadi issue punya dengan gimbal ni. Okay, now aku nak cerita pasal semua button yang ada dekat gimbal ni. Let's get into it. First kali ada 3 button kat belakang ni. Kalau korang double press, dia akan recenter gimbal ni.
Kalau korang single press, dia akan aktifkan tracking, dan kalau korang hold, dia akan lock gimbal ni. Dia tak adalah simple sangat bila awal-awal, tapi bila korang dah terbiasa dengan gimbal ni punya button, korang akan ingat dia punya features ni. Lepas tu untuk joystick, sangat simple, korang boleh buatlah movement macam-macam dengan kepala gimbal ni dengan menggunakan joystick ni. Lepas tu dia juga ada mode button dekat belah bawah app ni. Korang tekan sekali, dia akan tukar ke standard vlog, follow ataupun lock. Korang boleh pilih yang mana ada kat sini. Dia ada 3 lampu, bawah, kiri dan juga atas. So ini movement yang korang boleh pilih lah, yang mana kena dengan korang punya pergerakan masa tu. Lepas tu juga ada mode lain kat sini. Kalau korang pasang kat belah kiri, dia ada record button. Bila korang tekan, dia akan record video. Pretty self-explanatory, function untuk iPhone dan juga untuk Android tu. Dan last kali korang perasan kat sini, dia ada zoom wheel. So zoom wheel ni functionnya untuk korang zoom lah. Kalau korang pakai iPhone tu, dia akan zoom daripada 1 time, 2 times, 3 times. Dengan movement yang sikit je, dia akan ikutlah korang punya pergerakan dial. So kinda nice, but aku tak rasa aku guna sangat lah. But hey, it's nice to have kat sini lah. Dan of course sebabkan dia produk Insta360, dia function untuk dia punya apps juga, iaitu Insta360 punya app. Dalam Insta360 punya apps ni ada banyak benda yang useful yang korang boleh buat dengan gimbal ni. Yang pertama sekali, korang boleh enable subject tracking. Terus daripada apps, adjust tracking speed dan sensitivity, tukar gimbal mode, recenter dan reset tracking, record video terus daripada apps. Cuma aku boleh kata semua features ni korang boleh guna daripada get go dekat sini je. So it's not really useful. Dan lagi satu benda aku suka, subject tracking tu tak makna manusia, maksud macam kereta ke apa, korang boleh guna. Tapi satu features yang aku rasa tak banyak gimbal ada, tambah lagi gimbal smartphone to be precise, adalah dia punya free tilt mode. Ini bukan function dalam apps, tapi ni fungsi fizikal yang memang ada kat gimbal ni. So cara nak aktifkan ni simple je. First kali korang extend dia punya safety stick, tolak dan bengkokkan ke tepi 90 degree ke situ, dan aktifkan lever dekat joint ni. Lepas korang perasan on, tolak ke tepi, lepas tu dia akan double tap trigger dan dia akan on. Bila aktif, korang boleh buat tilt movement yang lebih bebas sesuai untuk low angle, crane style movement ataupun dynamic transition tu. Aku boleh kata bukan semua orang akan tahu fungsi ni ada sekalipun. Kadang-kadang aku tengok review pun tak ada siapa mention, but this one is pretty nice. Sebab kebanyakan gimbal phone mana boleh buat benda macam tu, sebab kalau kamera kau boleh ke bawah kan. Tapi dengan ni korang boleh buat, cuma korang kena double step sikit lah, bengkokkan semua tu. But hey, sekarang nice kalau korang yang nak buat low angle shot ke atas tu. Tapi tolak tepi tu aku cerita sikit pengalaman aku real life footage eksperimental dengan gimbal ni. First kali, tracking dia bagi aku memang sangat-sangat impressive. To be honest, ni aku yang susah nak diimpress pun boleh kata agak terpegun juga dengan subject tracking dia yang sangat pantas tu. Lepas yang kedua, stabilization dia cukup smooth untuk korang travel dan juga vlogging tu. So korang tak payah fikir lah kan, nak fikir banyak sangat kan, nak pegang handheld semua. Pakai gimbal ni dah cukup smooth dah untuk korang punya movement shot tu. Lepas tu setup dia pun memang cepat, tak payah fikir banyak sangat, just pack, settle. Terus boleh guna kat situ. Cuma kalau korang expect dia macam korang nak buat cinematic filmmaking tu, tak adalah, boleh lah, cuma pergerakan dia tak adalah smooth macam korang pakai gimbal yang mahal tu. Lepas tu dia tak sesuai untuk phone yang berat dengan aksesori yang banyak tu. Sebab kalau korang dah masuk pakai MagSafe magnetic tu, hilang lah dia punya tu. So korang kena double layer kan, pakai clamp. Clamp tu pun tak pasti boleh hold ke tak, kalau kau bawa banyak sangat aksesori macam korang punya SSD ke, lepas tu kau pakai apa tu ND filter lagi. So jadi macam tak muat nak bubuh lah. But aku rasa dari segi berat takkan ada isu sangat, cuma nak pasang banyak sangat barang tu dia jadi a problem sikit lah. Lepas tu dia punya apps experience ni pun bergantung pada platform. Kalau korang pakai Android, dia tak best sangat lah sebab kualiti dia tak ngam sangat. Tapi kalau kau pakai iPhone, is good. Dan last kali aku cerita pasal Android user. Kalau korang yang Android user yang tengok video ni nak beli gimbal ni, boleh. Cuma experience dia takkan sama sangat macam pakai iPhone. Macam iPhone memang smooth gila dengan dia massive tab tu. Lepas tu kualiti video dia pun dengan pakai apps jauh lebih smooth lah. Untuk Android, setengah fungsi ni boleh pakai. Cuma aku boleh kata, macam aku cakap lah, bila kau pakai Android ni untuk shoot video, dia jadi macam anak tiri sikit lah. Dia tak se-best macam kau pakai iPhone. But it works. Dan aku boleh kata okay je nak pakai. Cuma kalau kau pakai iPhone, dia lagi best lah kat sini. Itu daripada experience aku sendiri kat sini. So siapa yang sesuai untuk beli gimbal ni? Personally, kalau kau tanya aku, orang yang paling sesuai adalah untuk orang travel content creator, vlogging, nak buat TikTok, ataupun korang yang solo creator yang macam aku yang tak ada cameraman tu. But overall, kalau korang yang nak buat shoot video family pun okey, nak buat video kahwin pun boleh. Kalau kau dapat klien yang sanggup ambil kau pakai phone je lah untuk shoot tu. But hey, ada je orang sanggup demi bajet, betul tak? But overall, aku boleh kata gimbal ni function gila untuk aku guna. Kalau in the future, mungkin aku akan buat satu lagi video shoot pakai iPhone, maybe like shoot kereta ke apa, pakai gimbal ni dengan iPhone 70 Pro ni. Tunggu in the future. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum.